Sisi gelap pembinaan menara berkembar Petronas. LCC ni bukan setakat ikon negara, tapi dulu dia pernah pegang tahta bangunan paling tinggi di dunia selama 6 tahun. LCC adalah bukti besar impian Malaysia masa tu nak jadi negara maju. Bayangkan betapa lajunya diorang buat kerja, satu tingkat siap dalam masa 4 hari je. Asas bangunan sahaja dah telan simen yang cukup banyak untuk penuhkan 5 kolam Olimpik. By the way, korang tahu tak yang projek ni sebenarnya ada silent war antara tim Jepun yang bina Menara 1 dan tim Korea Menara 2. Ada satu cerita seram yang selalu orang salah faham. Ramai ingat kontraktor kena saman $700,000 sehari kalau lambat. Sebenarnya salah. Angka tu bukan saman, tapi sebenarnya adalah kos rugi. Maksudnya kalau tapak tu berhenti kerja sehari je sebab masalah teknikal atau lain-lain, duit sebanyak $700,000 tu hangus macam tu je untuk bayar gaji buta dan sewa kren. Disebabkan takut rugi besar ni lah, pengurus projek sengaja lagakan 2 tim ni. Tim Korea yang mula lambat sebulan rasa tercabar. Diorang sanggup ambil risiko guna teknologi pump konkrit yang paling power pada masa tu. Hasilnya, diorang bukan je kejar tim Jepun, tapi siap dulu seminggu awal. KLCC ni adalah bukti yang kadang-kadang tekanan gila macam ni lah yang memaksa kita buat benda mustahil jadi nyata. Tapi zaman sekarang ni, ada ke yang sanggup kerja dalam keadaan prison neraka semata-mata untuk capai kejayaan yang besar? So, itulah